Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini saya ingin membawa para penonton memperingati satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam, tetapi amat jarang diketengahkan kepada masyarakat. Apabila disebut Karbala, kebanyakan orang mengetahui bahawa Imam Hussein alaihi salam telah syahid. Mereka mungkin tahu bahawa keluarga Nabi menjadi tawanan. Namun apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi kepada kepala cucu Rasulullah yang dibawa ke hadapan Yazid? Lebih menarik lagi, kisah ini bukan hanya direkod oleh ulama Syiah semata-mata, tapi ia turut dicatat dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antaranya ialah kitab Balaghat An-Nisa wa Taraif Kalamihinna, sebuah karya klasik yang menghimbaukan pidato wanita-wanita Arab yang terkenal dengan kefasihan bahasa mereka. Dalam kitab inilah direkodkan satu ucapan yang sangat luar biasa daripada Sayyidah Zainab binti Ali salamullah alaiha, wanita yang berjaya mengalahkan propaganda kerajaan Bani Umayyah hanya dengan kekuatan hujjah dan keberanian. Dalam judul Kalamu Zainab binti Ali bin Abi Talib alaihi wa alaihassalam, penulis kitab menceritakan bahawa setelah wanita keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Damsyik, mereka dihadapkan kepada Yazid, lalu mal'un Yazid ini membaca syair, ya ghurabal baini asami'ta faqul innama tazkuru syai'an qad fu'ila, wahai gagak perpisahan, adakah engkau mendengar lalu berkata, sesungguhnya engkau hanya mengingatkan sesuatu yang telah berlaku. Di sini saudara-saudara sekalian, Yazid mengibaratkan dirinya seperti gagak perpisahan yang mengingatkan sesuatu peristiwa telah pun berlalu pergi. Ini merujuk kepada kematian musuh-musuh Yazid. Laita asyakhi bi badrin syahidu jaza'al Khazraji min waq'il asal. Andainya orang-orang tua Quraisy di Badar menyaksikan keresahan puak Khazraj akibat tikaman tombak. Yazid bermaksud hasratnya agar pemimpin-pemimpin Quraisy yang telah mati dalam perang Badar dapat menyaksikan sendiri kekalahan puak Khazraj di Karbala. Puak Khazraj merupakan sekutu Nabi, golongan yang memeluk Islam sebelum perang Badar. Bagi Yazid, pembunuhan Imam Hussein dan para pengikutnya di Karbala adalah kekalahan bagi pihak yang selama ini menjadi musuh keturunannya, iaitu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah sekutunya puak Khazraj yang menyokong baginda. Mal'un Yazid ini menganggap ia adalah kemenangan bagi pihak Quraisy, terutamanya Bani Umayyah, ke atas Bani Hashim, keluarga Nabi. Yazid secara terbuka mengakui bahawa pembunuhan Hussein adalah sebahagian daripada dendam lama Bani Umayyah terhadap Bani Hashim. Lalu Yazid mahu menebus kematian demi para pemimpin Quraisy dengan membunuh cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yazid di sini membayangkan jika pemimpin Quraisy yang mati di Badar itu masih hidup lagi, mereka pun akan bersorak kegembiraan melihat bagaimana keturunan Nabi sekarang dikalahkan dan dihina. Haina hakat biqabaha burakaha wastaharra al-qatlu fi abdil ashal. Ketika pedang terkena pada lutut dan pembunuhan semakin memuncak ke atas Abdul Ashal. Tuan-tuan sekalian, di sini Abdul Ashal adalah gelaran bagi Sa'ad bin Mu'adh, seorang tokoh penting dari suku kaum Aus di Madinah ketika pedang menyentuh lututnya. Ini merujuk kepada adegan perang Badar, di mana pedang menyentuh lutut juga bermaksud rebahnya seorang pahlawan. Apabila lututnya ditetak, dia akan rebah. Lalu Yazid secara khusus menyebutkan Abdul Ashal, iaitu Sa'ad bin Mu'adh, kerana beliau adalah tokoh besar Quraisy yang memeluk Islam, yang menjadi pemimpin utama sehingga menyebabkan kekalahan Quraisy di dalam perang Badar. La ahallu wastahallu farahan thumma qalu ya Yazid la tashal. Sudah tentu Quraisy itu akan bertakbir dan bersorak kegembiraan lalu berkata, wahai Yazid, semoga tanganmu tidak lumpuh. Ya Yazid la tashal, maksudnya semoga engkau terus berjaya dan tidak gagal. Fajazainahum bi badrin mithlaha wa aqamna baila badrin fa'tadal. Kami membalas setimpal mereka di Badar dan kami tegakkan timbangan sehingga menjadi seimbang. Lastu li syaikhaini in lam athar min Bani Ahmad ma kana fu'il. Aku bukanlah anak kepada dua orang tua, iaitu Abu Bakar dan Umar. Jika aku tidak membalas dendam
ke atas Bani Ahmad dengan apa yang telah dilakukannya. Maksud Yazid, jika dia tidak membalas dendam, maka dia bukanlah pengikut atau pewaris kepada dua tokoh ini. Yazid ingin menunjukkan bahawa dendamnya terhadap keluarga Rasulullah adalah sebahagian daripada legasi politik Abu Bakar dan Umar. Yazid juga menggunakan nama mereka untuk menghalalkan pembunuhan terhadap cucunda Nabi SAW. Saudara-saudari sekalian, sidang penonton yang dirahmati Allah, maka Zainab pun bangkit. Di sinilah bermulanya keajaiban sejarah. Seorang wanita berdiri di hadapan pemerintah paling berkuasa ketika itu. Beliau memulakan pidatonya dengan satu ayat yang sangat mengejutkan. Beliau berkata, Sadaqallahu wa rasuluhu ya Yazid. Benarlah Allah dan Rasulnya wahai Yazid. Thumma kana aqibatal lazina asa'u su'a an kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Maka akibat yang paling buruk bagi orang-orang yang berbuat jahat, iaitu mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah dan selalu memperolok-olokkannya. Inilah dia tuan-tuan sekalian, Zainab yang fasih. Beliau tidak memulakan ucapan dengan emosi. Beliau memulakan ucapan dengan Al-Quran. Zainab mengingatkan Yazid bahawa kejahatan yang dilakukannya akan berakhir dengan keburukan. Seterusnya, Yazid dan pengikutnya adalah golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah. Zainab menegaskan bahawa memperolok-olokkan agama dan keluarga Nabi adalah tindakan yang paling keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Yazid terdiam dan tidak dapat menjawab. Kata Zainab lagi, jangan engkau menyangka kemenanganmu adalah kemuliaan. Azananta ya Yazid annahu hina ukhidha alaina bi atrafil ardi wa aknafis sama anna bina hawanan ala Allahi wa bika alaihi karamatun. Adakah engkau menyangka wahai Yazid, apabila kami dijadikan tawanan, itu adalah tanda kami hina di sisi Allah, engkau pula mulia di sisi Allah. Inilah dia kesilapan umum manusia di sepanjang zaman, tuan-tuan sekalian. Ramai orang menyangka bahawa golongan yang menang pasti benar, golongan yang berkuasa pasti diredai Allah. Sedangkan di sini Al-Quran sendiri menolak logik tersebut. Wa anna hadzal azimun khataruka, dan ini sememangnya bahaya besar bagimu. Kita jangan lupa juga, golongan Wahabi menghadapi bahaya besar di hari akhirat nanti kerana membela Yazid. Lalu Sayyidah Zainab membaca lagi firman Allah, wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman. Janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahawa penangguhan yang kami berikan kepada mereka adalah baik bagi mereka. Kami hanyalah memberikan mereka peluang supaya dosa mereka semakin bertambah. Justru itu, saudara-saudara sekalian, ini bukan kemenangan untuk Yazid. Ini hanyalah penangguhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aminal adli ya ibnat tulaqa. Adakah ini keadilan wahai anak-anak orang yang pernah dibebaskan oleh Rasulullah? Ungkapan Ibnu Tulaqa bukan sekadar celaan, tuan-tuan sekalian. Ia mengingatkan Yazid bahawa datuknya Abu Sufyan dan keluarganya pernah menjadi musuh Islam. Setelah itu dibebaskan oleh Rasulullah ketika pembukaan kota Mekah. Tapi hari ini, anak cucu mereka pula yang menyeret anak cucu Rasulullah sebagai tawanan. Maka adakah ini keadilan? Jasa baik dibalas dengan racun dan tuba. Zainab pun menceritakan tentang kezaliman. Beliau berkata, engkau menyembunyikan wanita-wanitamu di sebalik tirai, tetapi engkau membuatkan perarakan untuk dipertontonkan anak-anak perempuan Rasulullah dari sebuah negeri ke sebuah negeri. Inilah dia keberanian Sayyidah Zainab. Beliau tidak bercakap untuk dirinya. Beliau bercakap bagi mempertahankan maruah keluarga anak cucu Rasulullah. Zainab juga memberikan jawapan terhadap Yazid yang menunjal-nunjal gigi Imam Husain. Wa anta tankutu sanaya Abi Abdillah bimikhsaratika. Dan engkau mengetuk-ngetuk gigi Abu Abdillah Imam Husain dengan kayu kecilmu. Walima la takunu kadzalika waqad naka'tal qurhah. Mengapa engkau tidak sedar bahawa engkau telah membuka luka yang lama? Fastasalta sya'fah, dan mencabut akar penyakit. Biihraqiha dima'an zurriyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nujumil ardi min ali Abdul Muttalib.
dengan menumpahkan darah keturunan Rasulullah dan bintang-bintang dari keluarga Abdul Muttalib. Lataridanna 'alallahi wasyikan mawridahum walatawaddanna annaka amita wa bakimta. Engkau akan segera kembali menghadap Allah di tempat mereka kembali. Dan engkau akan berharap bahawa engkau buta dan bisu ketika itu. Wa annaka lam taqul fastahallu wa ahallu farahan. Dan engkau tidak lagi berkata, bertakbirlah dengan kegembiraan. Jadi saudara-saudari sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Karbala tidak berakhir dengan kesyahidan Sayyidina wa Maulana al-Imam Husain alaihi salam. Karbala disempurnakan oleh lidah Sayyidah Zainab. Jika Imam Husain mempertahankan Islam dengan darahnya, maka Sayyidah Zainab mempertahankan Islam dengan lisannya. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, hingga ke hari ini kita masih lagi mengenal Karbala. Walaupun Yazid memiliki istana, memiliki tentera, memiliki kuasa, tetapi Sayyidah Zainab memiliki kebenaran. Sejarah membuktikan istana Yazid pernah menjadi runtuhan. Kerajaannya lenyap begitu sahaja. Tetapi nama Husain bin Ali alaihi salam terus hidup di bibir jutaan manusia hingga ke hari ini. Benarlah kata-kata Sayyidah Zainab dalam rujukan yang lain, "Fawallahi la tamhu zikrana." Demi Allah, engkau tidak akan mampu menghapuskan ingatan terhadap kami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.